Selamat petang, saya Auta Singh, nombor handphone saya 017-8722-230. Ini ialah Setiausaha Agung UMNO. Dia buat video jemput orang ramai, ahli UMNO lah. Terutamanya ahli UMNO, datanglah ramai-ramai ulang tahun ke-80. So saya pun minta semua orang datanglah ramai-ramai. Ahli UMNO, ini kali terakhir lorang boleh tengok lorang punya parti lah. So kalau berlaku pemilihan PRU 16 tahun ni maka UMNO akan hancur lah di bawah kepimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dulu lawan 172 kerusi, PRU 15 menang 26. Tak malu punya kepimpinan UMNO ni. Dah kalah letak jawatan lah. Sudah membawa UMNO ke arah kehancuran, membawa BN ke arah kehancuran. So sekarang lagi mau buat ulang tahun. Datanglah ramai-ramai semua ahli lah. Tengoklah lorang punya bangunan ni, tengoklah lorang punya parti. Kali terakhir lah lorang tengoklah di bawah kepimpinan mangkuk-mangkuk ini. So tu yang 160 orang ketua bahagian yang when the time come we will cross the bloody bridge. Nanti sekarang pun tak ada kote tau. Mau datang, mau tukar kepimpinan UMNO, semua sudah masuk malam-malam, semua sudah kau tim, semua sudah diam. So tak apalah, itu ada 26 kerusi tu, kita tengoklah lagi berapa lorang boleh menang lah. Saya tak tahu apa mau cakap lah. Sekian, terima kasih.